guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni Munira ada some good news untuk bagi tahu korang, berita baik untuk bagi tahu korang. Munira tahun ni Munira tak dapat nak pergi PBAKL. Kalau korang nak tahu PBAKL tu apa Munira? PBAKL itu adalah Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang bertempat di WTC Kuala Lumpur. So, tahun ni Munira tak dapat nak pergi sebab Munira terlalu busy untuk nak pergi. Mungkin bukan Munira yang busy, mungkin adik-beradik Munira yang tak dapat nak bawa Munira, atau mak ayah Munira yang tak dapat nak bawa Munira. Jadinya Munira dah tempah satu buku untuk dengan PS Munira. PS tu personal shopper. Munira dah tempah satu buku dan Munira bayar dekat dia, dan dia akan belikan untuk Munira dan sampai kepada Munira. Munira tak tahu bila boleh Munira unboxing benda tu, tapi harap-harap mungkin dalam bulan 6 macam tu Munira akan unboxing. Okay, lagi satu Munira nak cakap dengan korang, Munira minta maaf sangat-sangat sebabnya Munira tak post lebih kurang 1 minggu lebih sebabnya Munira terlalu busy dan Munira tak ada idea. Munira actually memang tak ada idea untuk post video. Jadi Munira harap korang bersabar dengan Munira sepanjang Munira cuba untuk belajar macam mana nak edit video, buat thumbnail yang cantik-cantik untuk korang tengok dan bagi korang terpesona dengan Munira. Okay, Munira tahu Munira ni bukan sempurna, tapi Munira harap korang boleh bagi Munira tunjuk ajar dan bagi support kepada Munira sepanjang Munira belajar untuk menjadi YouTuber ni. Okay, Munira tak minta banyak, cukup untuk korang doa untuk Munira dan itu je. Okay, yang ketiga, Munira tak ada nak buat apa-apa kat rumah, dan Munira ada lagi satu good news untuk bagi tahu korang. Actually Munira ada dapat tempahan mengait alas meja daripada first customer Munira yang selalu menyokong Munira dan dia suka dengan artwork Munira. Munira terlalu teruja sampaikan Munira macam, okay, aku nak tetapkan goal aku sehari untuk aku crochet 5 baris setiap hari. Okay, jadinya macam ni jadi aku buat. So Munira nanti Munira akan tunjukkan korang progress, tapi Munira tak tahu bila benda tu boleh siap. Nanti Munira akan tunjuk kat korang. Jadinya harap korang bersabar. Okay, kalau korang nak tengok, please subscribe to my channel and like this video. Munira dah lama tak jenguk nenek Munira, dan Munira dah lama tak pergi rumah nenek Munira. Selalunya Munira buat video dekat rumah nenek Munira, tapi Munira tak buat sebabnya Munira busy dengan hospital sana sini, busy dengan ambil adik Munira, ambil kakak Munira, macam tu lah, busy dengan live sekarang ni. Jadi so far so good. Sekarang ni memang Munira penat, tapi nak macam mana dah kita ni sakit, jadi kita kena pergi hospital untuk check. Ini pun Munira tak pergi hospital sebabnya hari tu Munira jatuh. Munira jatuh dan lutut kanan Munira kena lantai, jadi sangat sakit. Jadi Munira bukan malas nak pergi hospital, Munira takut nak pergi hospital. Takut mendengar kemungkinan yang benda tu akan berlaku lagi. As you guys know, I had an operation for my left knee, meniscus there. So I really scared to go to hospital to find out more about my right knee. Okay, so okay lah, itu saja Munira nak cakap. Apalah Munira bebel kan, mesti korang tak nak dengar. Okay lah, bye. Assalamualaikum.